Macam mana ketagihan sebenarnya berlaku? Kebanyakan orang fikir ketagihan bermula dengan pilihan yang salah. Sebenarnya tidak. Ia bermula dengan otak. Setiap kali anda buat sesuatu yang rasa seronok, otak akan melepaskan dopamin. Makanan, media sosial, permainan dan dadah. Dopamin bukan rasa gembira. Ia adalah motivasi. Ia beritahu otak anda buat ini lagi. Masalah bermula bila sesuatu membanjiri otak dengan terlalu banyak dopamin. Otak akan menyesuaikan diri. Perkara biasa mula rasa tidak seronok. Jadi, anda perlukan lebih lagi. Lebih kuat, lebih kerap. Pada tahap ini, otak bukan lagi mengejar kebahagiaan. Ia cuma cuba untuk rasa normal. Itulah ketagihan. Jadi, bila anda nampak seseorang sedang bergelut, jangan hakimi mereka. Mereka bukan lemah. Otak mereka sedang melawan pertempuran yang anda tak nampak. Apa yang mereka perlukan bukan rasa malu, tetapi kefahaman dan bantuan.